Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel saya, di channel Masakan Nuriana. Okey, saya nak sharekan resipi masak pulut iti kelapa. Ini pulut ni 3 cawan, saya dah rendam dalam 1 jam. Ni iti kelapa saya dah siap buat ya, dah masak tadi. Masukkan sedikit garam dalam santan ya. Ni kalau dah pulut dah masak, kita gaulkan dengan santan ya. Ni kita kukus pulut je. Pulut ni kita kukus dulu ya. Okey, ni saya laskan dengan daun pandan ya. Kukus pulut ni sebab dia lubang besar ni. Saya laskan dengan daun pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita masukkan pulut ya. Dalam kukus ni. Okey, air dah mendidih ya. Kita kukus pulut ya. Okey, kukus pertama dah masak ya. Pulut ni kalau nak kukus dia loyang pun boleh ya. Tapi kalau kukus macam gini, jadi dia bila pulut ni cantik kan, nampak kukus macam gini masuk dalam ni bukan dia loyang kan. Dia macam pulut biji-biji kan, macam pulut kuning ya. Macam gini. Ini kita masukkan sedikit garam ya dalam santan ya. Ni santan pekat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita gaul dengan santan ya. Kita agak-agak dah masuk santan ya. Masuk santan dalam pulut ni. Kan cantik. Apa ni, pulut ni biji-biji dia macam pulut kuning kalau kita masak guna kukus ya. Kalau kita guna loyang tu, kita masukkan santan dalam loyang tu, dia lembek sikit sebab dia tak ada lubang kan loyang tu. Itu dia jadi macam lembek tu pulutnya. Masuk lagi ya. Ni santan ni dalam 2 cawan lebih ya. Dah gas ni. Kita dulu. Ni kita masuk sikit lagi ya santan. Okay, kita gaul bagi rata bagi sebati dengan pulut ni. Ni dah pekat, dah lemuk dah kawan. Saya masukkan santan lemuk semua ni, santan pekat. Ikutlah resipi masing-masing nak lemak ke, nak kurang lemak ke kan, semua boleh ya.
Okey, kita kukus sekali lagi ya. Ni pun kukus kali kedua lah daun pandan juga ya. Ni memang betul-betul lemak kawan. Saya masukkan santan pekat je ni. Okey, kita tepuk dugan sikit ya. Bagi dia cepat masuk ni. Dan dia udara dia keluar ni. Keluar dari tak kena nasi ya. Okey, kita kukus lagi ya. Kukus kali yang kedua. Okey, dah siap ya. Ketawang kukulah hingga masak ya. Ni kita sejukkan, boleh makan dengan itu kelapa. Alhamdulillah dah siap ya. Resipi pulut isi kelapa. Pulut memang sedap ya, lemak. Okay, Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Mariana ya. Okay, selamat berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.